Oh. Jumpa lagi. Jom. Yalah. Jom. Ada makan ke? Ada. Ambil, jom. Jemput. Ha? Tak ada 10:30 makan-makan. Boleh kalau ada orang nak baca doa? Ustaz sana? Mai, jom. Ustaz Lola ada, jom. Ada ucapan lah, sembang je lah, cepang raya. Hantar je. Tak payahlah ucapan. Sembang hantar je. Orang datang nak makan dengan tutup tuan rumah. Mana tuan rumahnya? Yelah, haji tu lah. Balik, saya bagi. Mai. Untuk tuan rumah. Bagian jadi mengumpulkan orang kan. Masih banyak. Okey. Ada? Boleh. Ya. Mak tadi. Bukan senang nak makan nak selfie. Raya kan? Jemput makan. Okey, bagi Cina tak ada. Sini pun pasal baju Melayu. Tak biasa orang tak risau kan? Dia wali hakim orang risau kan? Kan? Kat luar tak makan? Tak luar tu. Luar layat nanti. Dia nak borak-borak tu. Untuk faham je tak? Ingat. Ingat ke bangkuk? Ni. Kan boleh. Bangkuk. Bangkuk. Tengok. Nampaknya lontong. Itulah. Ingat ke. No. Kalau ada lagi ya. Baru 2 hari. Bernama. Bernama bicara. Benar boleh. Dia jadi wakil. Dah pergi bernama siapa? Cantik lah. Tak boleh balik. Anja. Ayah makan durian ke? Boleh pula kat sana. Tak. Jihah dulu. Tak. Kadang-kadang tak boleh balik. Benda lah kan. Durian di hari raya. Mana banyak durian? Tak ada dah. Bawa ke kedai. Tak yang kahwin tak boleh lagi. Ya, nanti saya finalisekan dengan pejabat saya. Dengan PDM pun memang saya akan bincang. Sebab Abang Amir sebagai wakil PDM. PR lah. Yelah, dia sebagai wakil PDM saya memang nanti kita akan bincang dan susun. Sebab saya nak tengok berapa banyak saya dapat dulu. Dapat, lepas tu baru saya boleh tengok tempat yang mana saya dah bagi tahun lepas. Mungkin saya tak bagi, saya akan bagilah yang lain pula. Saya akan tengah susun dulu Kita orang minta dapat dulu. Tak dapat ke ni. Tak dapat kita. Kita bagi masjid. Kita kalau Masjid surau, kita bagi masjid surau. kita tak dapat. Dapat masuk ahli tak dapat. Okay, tak apa, nanti kita tengok. Kita orang setia YB. InsyaAllah. Maksudnya ahli-ahli Terima kasih. Dia orang kita tengok dia semua ni. Yelah. Semua susah ni. Kerja sendiri je. Warga mak semua, warga ibu tunggal. Ibu tunggal. Ini orang kita. Semua lelaki dia tak kenal. Cik Imam dia kenal. Apa Cik Imam, apa-apa boleh beritahu kat Abang Amir. Kalau ada yang perlukan bantuan ke apa semua tu, memang pejabat. Macam ni jawab makan. Boleh panggil Rara. Ambil sana yang tengok senyum dia. Tengok tu cuma bibir dia.
Tengok Syana. Ya, tengok Syana. Tengok abang tu. Jom. Angel. Tengok kita selfie, jom. Siapa Lisa? Mari Amal. Dik, banyaklah gambar adik, Dik. Nama adik banyak ni, Dik. Dek. Dia baiklah. Like nothing happen. Ambillah saya. Senanglah jaga awak macam ni, ya. Duduk diam macam ni. Macam ni sama nak. Yang makan yang. Tak ada suara. Teruk lah. Dia bukan main-main. So, Jadi tu macam mana nak buat? macam mana? Kalau yang buat bisnes ni. Datang pejabat. Mohon je. Mohon kat pejabat. Kalau kita tengok okey kelayakan apa semua, kita bantulah dari segi modal ke barang ke apa ke kita tengok. Awak cuma datang pejabat. Ya. Dia pejabat. Ramai lah kan. Better kalau boleh senang pejabat sendirilah. Kalau tak dengan wakil kita pun boleh. Senang kalau boleh pergi pejabat. Lagi senang. Hantar borang sendiri. Pejabat sentiasa ada. Pukul 10 pagi sampai 5 petang setiap hari. Satu Ahad cuti lah. Hari biasa tu Jumaat, Isnin Jumaat tu. Saya tak adalah, saya jarang lah ada. Saya satu Ahad makan-makan macam ni ya. Jumpa orang. Pergi jabat. Makan-makan kak. Geramnya dengan dia ni. Kucing ke tak keluar suara ni? Ha? Buat. Parlimen bantu kita buat 19 hari bulan. Tapi kita buat kat Sungai Marung. Pak hari tu tercabut lagi lah. Tak, situ dia sebab memang sebulan. 19 tu hari last. Sebab tahun ni kan perang kan. Bila perang ni tu semua kita dia tak galakkan kita buat besar-besar. So kita buatlah jimat tak jimat jugalah, tapi kita tak nak raikan orang makan kan. Cumanya kita buatlah skala nampak tempat kecil sikit lah. Datang makan lah, datang malam. Macam hari tu malam juga. Tapi makanan meriah lah. Kita all out lah makanan. Ya, Ahad. Ahad malam lah. Siapa nak jumpa? Siapa nak cakap? Saya ada 10 minit sebab saya terlupa saya ada program dekat Janda Baik. Aku lupa. Saya nak cakap tu. Aku lupa pergi Janda Baik. Separuh pergi dulu Janda Baik. Rumah Puainan. Semua satu kampung orang asli kat situ. Tak, duit raya simpan. Aku nak bagi duit raya ke? Cukup, berapa banyak? Untuk semua orang ada. Asal 95 je. Untuk kampung orang asli nanti ada tak? Banyak tak? Cukup ke 100 ni? Letak lebih. Buat program. Yelah, tahun lepas pun kita ada buat. Buat, tapi kalau minta YB lah. Yelah tu. Tapi sebab dah alang-alang dia tu, saya bagilah. Sebagai tanda. Tak. Bolehlah beli rokok. Yang lain tu lain kali ya. Ada nanti lagi. Yang lain-lain tu nanti datang. Boleh jumpa dengan Abang Amir. Beli apa-apa. Sorry sayang. Ada. Duit raya untuk ni. Ni sebagai tanda. Mai raya dah mai lo kakak siapa? Maknya dah. Namanya. Lagi. Orang tua, kanak-kanak. Okey. Pertama kali terima kasih semua. Minta maaf saya sedikit lagi, saya terlupa saya ada satu program lagi. Tapi terima kasih banyak-banyaklah datang. Kita makan sama untuk jamuan hari raya yang simple sederhana tapi sebenarnya penting lah. Kedua, kalau ada apa-apa boleh hubungi Abang Amir. Dia selaku mewakili untuk pejabat parlimen lah. Mewakili saya kat sini sebab mungkin saya jarang dapat turun ataupun ada yang saya terlepas pandang isu-isu sebagainya. Mungkin ada isu-isu yang kalau permohonan dan sebagainya tu boleh terus kepada Abang Amir akan sampaikan ke pejabat parlimen. Jadi dia sebagai wakil lain-lain tu insya-Allah dari masa ke masa kita akan update lah apa yang kita buat, program dan sebagainya. Ya, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Mai raya. Semua dah dapat duit raya
Oh. Yang sakit dengan yang rumah pecah. Ah ya, dapat katil hospital. Ada pergi tadi. Dah dapat katil ke? Dah. Dah ada. Dah. Siapa bagi katil? Satu pasti. Nanti kau masukkan katil. Ada